Hari ini di episod Kuasa Kata, kami nak bincang sedikit tentang nasib si Mahidin daripada Pagoh dan apa yang akan jadi padanya. Sama ada dia akan terus boleh menjadi Presiden Parti Bersatu dan bagaimana dia nak pastikan dia masih jadi Presiden Parti Bersatu. Haruskah Tan Sri Muhyiddin Yassin ni fight ataupun duduk diam sahaja ataupun lari? Inilah pilihan yang ada kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Fight, duduk diam, ataupun lari. Kami di Kuasa merasakan yang inilah masanya untuk Mahidin daripada Pagoh untuk fight. Untuk mempertahankan jawatan dia sebagai Presiden Bersatu. Bersatu memimpin PN. PN tidak berfungsi tanpa bersatu. Dan bersatu pula tidak berfungsi tanpa ada hala tuju kuasa dalam pertubuhan dalam parti tersebut. Bila tidak ada kepastian. Dan kita semua tahu inilah orang putih cakap worst kept secret yang ada satu pertandingan di antara Muhyiddin dan juga Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali untuk menentukan siapa yang akan terus memimpin Parti Bersatu. Dah setahun dah apabila Parti Bersatu menentukan yang Muhyiddin akan terus menjadi presiden tanpa dicabar dan Hamzah Zainuddin pula menjadi nombor 2 dan menjadi pemimpin pembangkang di Dewan Rakyat dan semua akan gembira. Pada pertengahan 2025 nampaknya macam semua happy sahaja. Tetapi sejak itu pertembungan dalam parti berterusan. Kita ada munculnya cerita tentang SD, Statutory Declaration, daripada hampir 114 ketua bahagian Parti Bersatu. Kita juga melihat apa yang berlaku di pilihan raya Sabah di mana kekalahan itu disalahkan ke atas Muhyiddin dan pula budak-budak tim Muhyiddin pula mempertahankan Muhyiddin. Tetapi kami rasa yang situasi telah menjadi terlalu teruk dan tidak ada cara untuk menunggu, let's see apa yang berlaku dalam parti. Sejak pertengahan tahun itu, kita sudah melihat Bersatu telah memecat Ahli Parlimen Wan Saiful Wan Jan dan pada tahun ini pula memecat pula Ahli Parlimen Indrah Mahkota dan bekas Menteri Saifuddin Abdullah. Bekas Ketua Armada Bersatu Wan Faisal juga telah digantung keahlian. Maka dengan itu, apakah yang Muhyiddin boleh buat? Dia tidak boleh tetap mengadakan mesyuarat demi mesyuarat di kediaman dia, menjemput siapa yang sanggup datang atau tidak datang dan terus membincangkan apa yang boleh dilakukan. Nampaknya lawan Muhyiddin tidak akan berhenti sehingga Muhyiddin sama ada menolak mereka, memecat mereka ataupun melawan mereka. Dan kami rasa inilah masa untuk Muhyiddin lawan. Khususnya dengan adanya 1 tahun sebelum ada pilihan raya umum. Kami jangka pilihan raya umum akan berlaku hanya pada 2027. Ada yang kata mungkin Muhyiddin boleh menggunakan aksi keras seperti mana yang dia buat pada 2020. Apabila selepas dia menjadi Perdana Menteri, dia menyingkirkan bekas pengerusi Bersatu dan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan juga anak dia Mukhlis Mahathir. Masa itu mereka rasa itu satu strategi. Tapi kita perlu ingat pada 2020, Muhyiddin Yassin lebih muda, Mahathir Mohamad sangat tua dan dia adalah Perdana Menteri Malaysia. Tapi pada hari ini, pada 2026, Hamzah lah the young man dalam equation dan Muhyiddin Yassin pula the old man yang menjadi semakin old setiap minggu. Maka dengan itu, dia mesti memilih adakah dia ingin berdiri dan lawan. Dan caranya adalah untuk memanggil pemilihan dalam Parti Bersatu. Parti Bersatu mesti menentukan sama ada mereka nak Muhyiddin ataupun mereka nak Hamzah Zainuddin. Biarlah pertembungan tidak berlaku melalui media. Biarlah mereka tidak melakukan sesuatu yang seakan-akan macam budak kecil yang tidak sanggup berdiri dan menyatakan apa mereka nak. Biarlah mereka bertembung dan biar ahli dan kepimpinan
Parti Bersatu memilih akhirnya siapa yang harus memimpin Bersatu. Dan mungkin dengan itu akan ada apa dipanggil sedikit cahaya untuk parti. Tetapi kalau mereka akan terus mengikut apa yang mereka tengah buat hari ini, di mana mereka terus bertembung secara tidak langsung di media dan juga dalam aktiviti-aktiviti mereka, Bersatu akan terus menjadi lemah dan akhirnya akan menjadi a non-factor apabila PRU ke-16 berlaku, sebab pada masa itu PAS pula tidak akan menerima kepimpinan Bersatu yang tidak tentu. So, apa kata Maidin daripada Pago? Duduk dan lihat lagi? Lari? Ataupun sejak dia kembali daripada cuti dia di Madrid dan di London, kembali melihat apa yang berlaku di lanskap politik Malaysia, mungkin masanya adalah sekarang, Muhyiddin, untuk bangun dan lawan. Panggil pilihan raya pemilihan dalam Parti Bersatu. Biar mereka tentukan sama ada mereka nak Muhyiddin atau tidak. Yes or no.